Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang saya hormati barisan panel hakim, guru-guru serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Izinkan saya membuka bicara dengan satu persoalan. Apakah yang menjadi nadi pembangunan sesebuah negara? Adakah dengan kekayaan sumber asli ataupun dengan kekuatan ketenteraan? Tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Jawapannya ialah pendidikan. Pendidikan bukan sahaja proses menimba ilmu, tetapi ia adalah proses dalam bentuk jati diri, nilai moral dan arah tuju sebuah bangsa. Di dalam konteks Malaysia Madani, sebuah gagasan yang menekankan nilai, kemampanan, kesejahteraan, kreativiti, hormat, keyakinan dan ihsan. Oleh itu, pendidikan menjadi teras yang mengukuhkan cita-cita negara ke arah masa depan yang lebih gemilang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, slogan Malaysia Madani bukan hanya slogan yang biasa, tetapi ia adalah satu kerangka besar dalam membentuk masyarakat yang seimbang dari segi rohani, jasmani, intelek dan juga emosi. Dan dalam pada itu, untuk merealisasikan semua ini, pendidikan harus menjadi pemangkin. Seperti contoh, guru-guru dan murid-murid dapat membina hubungan yang berteraskan kasih sayang, juga saling menghormati dan saling memahami. Selain dari itu, nilai kreativiti juga dapat disemai apabila pelajar diberi ruang untuk berfikir di luar kotak, mencipta inovasi baharu dan tidak terikat dengan hafalan semata-mata. Di dalam tergasan konteks madani, kita bukanlah hanya ingin melahirkan robot yang mengejar A di dalam peperiksaan semata-mata, tetapi kita mahu melahirkan manusia yang mampu menilai, mentafsir dan memberikan sumbangan kepada negara dan masyarakat. Hadirin yang dihormati sekalian, Malaysia Madani menegaskan tentang akses yang adil lagi saksama juga inklusif. Anak-anak di Malaysia berhak mendapatkan pendidikan yang berkualiti, tidak kira latar belakang kaum, bangsa, ekonomi. Tetapi kita tidak lupa juga dengan anak-anak di pedalaman Sabah dan Sarawak. Mereka juga berhak mendapatkan pendidikan sama seperti anak-anak di Bandaraya Kuala Lumpur. Oleh itu, inilah yang kita perjuangkan, keadilan sosial dan kesejahteraan. Kita juga sama-sama mengharungi cabaran seperti jurang digital, kemiskinan
pendidikan dan ketidaksamarataan peluang. Kerajaan, institusi, juga masyarakat memainkan peranan dalam mengusaha supaya anak-anak di Malaysia tidak tercicir walau satu pun orang. Hadirin yang dihormati sekalian, jika kita ingin melihat Malaysia Madani menjadi realiti, maka kita perlu meletakkan keutamaan, yakni pendidikan. Ia bukanlah beban, tetapi amanah. Ia bukanlah sekadar dasar, tetapi ia adalah satu tanggungjawab. Malaysia Madani terbilang insani, rakyat cemerlang, negara terbilang. Saya sudahi dengan serangkap pantun. Daun keladi, daun selasih. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.